Hari ni 17 Jun 2020. Raya lagi dah lepas. Jualan keras dah lepas. Hari ni kita ke payung pula. Ni hasil tangkap payung untuk petang ni. Hari ni bukan 4:30 petang ni baru balik pada menjala ni. Ni dah. Oh, untuk sorang. Ni. Tangkap payung petang ni. Ikan puyuh, ikan potok, ikan ruang, ikan apa ni, ada ikan lampang Jawa. Hari ni ada lampang Jawa kali ni dapat. Ikan puyuh pun ada, lampang Jawa, haruan pun ada. Ni, lampang Jawa. Oh, lampang Jawa. Puyuh banyak. Ni dah. Buah hati. Hari ni main gurau dengan ikan pula ni. Inilah ni. Kita kincah sikit. Orang Cina kapur kincah sikit untuk ikan ni di lumpur-lumpur ni. Kita buang kesan-kesan lumpur dia tu. Ni. Dapat kemoja, potok, puyuh. Ikan puyuh. Ni. Tapi apa susu ke potok. Buat kemoja pun ada. Ikan kepor dia sekedua. Ni dia. Ni ikan lampang Jawa. Kat payung ni, payung. Kat payung. Okey. Ni. Baru balik ni. Keletih Padang berlumpur lagi. Lumpur. Okey. Balik kampung dengan selas tinggal ni. Ada ajak pergi ke payung, main payung. Ikan banyak katanya. Pergi memang banyak sungguh. Ni dah hasil ni. Bagus, kita basuh dulu. Okey, ikutlah. Siapa teringin nak pergi nyala. Orang ni pakat nak pergi Sabtu depan ni. Dia lah balik. Kalau nak pergi. Ini pun sebahagian. Sebahagian. Air suruh betul dah ni. Hari lah. Ni. Ruang puyuh sebab wajah hidup dalam ni. Ini lampang Jawa. Sebelah di nampak. Bapak kasar-kasar.